Bayangkan sebuah kelas, guru datang lewat, kelas tidak terurus, ada peraturan longgar, tetapi dalam masa yang sama, guru mahu murid berdisiplin. Persoalannya, bolehkah murid menjadi disiplin jika guru sendiri tidak menunjukkan disiplin? Kerana satu hakikat yang sangat jelas ialah ini, murid tidak ikut apa yang kita suruh, mereka ikut apa yang kita tunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam dunia pendidikan hari ini, kita sering memberi penekanan kepada disiplin murid. Kita mahu murid datang awal, menyiapkan kerja, mengikut peraturan, memberi fokus dalam kelas. Namun, dalam masa yang sama, kita perlu bertanya kepada diri sendiri satu soalan yang jujur, adakah kita sendiri menunjukkan disiplin yang sama? Masalah sebenar bukan kerana murid tidak tahu apa itu disiplin. Mereka tahu, mereka faham. Namun, mereka lebih cenderung mencontohi daripada mendengar. Jika guru lewat masuk kelas kurang bersedia, tidak konsisten, maka mesej disiplin yang ingin disampaikan menjadi lemah. Masalah sebenar ialah apabila terdapat jurang antara kata dan tindakan. Kita menuntut disiplin tetapi tidak menunjukkan disiplin. Akibatnya, murid kurang menghormati peraturan, murid kurang serius, murid tidak mengambil perkara dengan serius, lebih membimbangkan, budaya disiplin dalam kelas menjadi longgar. Masalah sebenar ialah apabila kita mengharapkan perubahan daripada murid tanpa bermula dari diri kita. Mari kita fahami satu prinsip penting dalam profesyen keguruan. Disiplin guru adalah asas kepada disiplin murid. Satu, guru adalah model utama. Apa yang kita lakukan menjadi contoh, menjadi rujukan, menjadi standard. Dua, konsistensi membina kepercayaan. Apabila guru konsisten, murid lebih menghormati, murid lebih yakin, murid lebih mengikuti. Tiga, disiplin membentuk budaya. Apabila disiplin diamalkan, kelas menjadi teratur, pembelajaran menjadi lebih efektif, suasana menjadi positif. Saya ingin berkongsi satu kisah. Seorang guru yang sering lewat masuk kelas, kadang-kadang tidak bersedia, namun dia mengharapkan murid berdisiplin. Murid menjadi kurang serius, kelas menjadi tidak terkawal. Kisah kedua, seorang guru yang sangat berdisiplin. Dia datang awal, dia bersedia, dia konsisten, dia tegas tetapi adil. Perlahan-lahan, murid menjadi lebih teratur, murid lebih menghormati, murid lebih berdisiplin. Perbezaan antara dua situasi ini bukan pada murid, tetapi pada guru. Tuan-tuan dan puan-puan guru yang saya hormati, dalam usaha kita membina murid yang berdisiplin, kita perlu bermula dari diri kita sendiri. Disiplin bukan sekadar peraturan, ia adalah budaya, ia adalah contoh, ia adalah amalan. Mulakan dengan refleksi. Adakah kita menepati masa? Adakah kita konsisten? Adakah kita menjadi contoh yang baik? Mulakan dengan langkah kecil. Datang awal ke kelas bersedia sebelum mengajar. Tunjukkan sikap profesional. Jika tuan-puan rasa perkongsian ini memberi inspirasi, saya jemput tuan-puan untuk subscribe channel Pengetua AI. Di sini kita berkongsi motivasi dan panduan untuk membantu guru terus kuat dan hebat dalam mendidik anak bangsa. Tekan butang subscribe sekarang. Kongsi video ini kepada rakan guru yang lain. Kerana kita mahu melihat lebih ramai guru menjadi contoh terbaik. Ingatlah, guru yang disiplin melahirkan murid disiplin. Dan apabila kita berubah, kita akan melihat perubahan itu dalam diri murid kita. Teruskan mendidik, teruskan menjadi contoh. Kerana setiap tindakan kita hari ini akan membentuk generasi masa depan. Terima kasih semua. Semoga kita semua menjadi guru yang bukan sahaja berilmu, tetapi juga berdisiplin, berintegriti dan memberi inspirasi kepada setiap murid.